Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, jaa a'rabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masur. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam qarnun yunfakhu fih, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari satu badui, Arab badui, menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya Nabi satu aja. Sur. Dia kata, ya Rasulullah, yang kata sangkakala ni apa? Sur. Sod wara, sur. Dia kata, ni duk dengar orang duk cerita, kata esok nanti nak kiamat, nanti ada 2 kali sangkakala bunyi. Dia bunyi kali pertama, dia memekakkan telinga orang yang dengar, kemudian hancur. Alam ini hancur. Bunyi kali kedua, sangkakala bila ditiup untuk kali kedua, yaumul ba'ts, bangkit. Hak duk tidur dalam kubur, hak mati, hak lama, hak baru, apa semua ni, bangkit daripada kubur. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarnun yunfakhu fi. Nabi kata dia sejenis qarnun ni apa? Tanduk. Anda pernah dengar nama Iskandar Dzul Qarnain? Kan ada dalam surah Al-Kahfi. Ya Dzal Qarnain. Qarnain tu dua tanduk. Qarnun satu tanduk. Okey. Bila badui ini tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sangkakala ni apa? Nabi habaq, sangkakala ni qarnun, dia macam tanduk. Terompet dia ni macam tanduk. Yunfakhu fihi, ditiup padanya. Wallahu alam macam mana.